Maka ambillah apa yang saya berikan ni sebagai peringatan dan juga sandaran kita pada hari nanti. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, sekali yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Presiden. Semua dah tengok calon pimpinan baru yang akan kita pilih. Sekarang kita kena bincang siapa yang benar-benar layak untuk pikul legasi dakwah dalam kampus kita. Saya tengok mereka semua ni ada potensi. Mereka ada aura yang tersendiri. Saya rasa kita perlu serak mereka untuk bantu kita teruskan legasi. Betul, tapi kita jangan lupa, permata kalau tak gilap takkan bersinar. Jadi ada antara mereka ini kita perlu bimbing dan juga asah bakat mereka. Peranan kita adalah untuk memastikan mereka ini benar-benar bersedia. Kan Wahidah? Itulah satu hal lagi sekarang ni. Persoalannya sekarang, saya ni mampu ke nak bertahan dengan cabaran dan juga tekanan yang ada pada masa depan nanti? Jadinya macam kita tahu, nak bina bi'ah solihah dekat kampus kita ni bukanlah perkara yang mudah, macam main bola petang-petang tu. Tapi kalau kita tengok daripada pengalaman mereka sebelum-sebelum ni, memang tak boleh dinafikan mereka ni sangat-sangat berkualiti. Ada yang dah pernah pegang pimpinan dan gerak kerja mereka sangat memberangsangkan. Walaupun ada di antara mereka ni jenisnya kurang bercakap, tapi gerak kerja mereka masih boleh diteruskan. Kalau saya, kita kena tekankan soal impak. Kita tak nak buat program short sendiri. Sebab apa? Setiap duit dan tenaga yang kita laburkan mesti beri impak kepada pelajar-pelajar kita. Barulah setiap usaha yang dikeluarkan dipanggil sebagai jihad yang sebenar. Setuju. Bagi saya, tapisan yang kita buat untuk mereka pun dah cukup ketat. Dan kriteria yang kita letak pada mereka bukan calang-calang. InsyaAllah, apa yang ada dalam fail ni adalah yang terbaik antara yang terbaik. Cantik. Kalau kita nak mengangkat Al-Itqan ke arah yang lebih jauh, inilah percaturan yang kita perlu buat. Baiklah, kalau semua dah bersetuju dan bersepakat, saya rasa inilah masanya untuk kita tentukan siapa pimpinan baharu Persatuan Al-Itqan demi kemaslahatan ummah dan kampus.
Kami sudah bersedia. Selamat datang ke Persatuan Al-Itqan. Akhlak disemai, mahabbah dituai.